Bila dilakukan azan pada hari Jumaat, hendaklah kamu berhenti jual beli. Dengar baik-baik. Siapakah yang wajib berhenti jual beli? Yang wajib berhenti jual beli bila azan Jumaat sudah berkumandang, orang yang wajib datang Jumaat. Orang yang tak wajib datang solat Jumaat tidak wajib berhenti. Orang puan wajib tak datang sembahyang Jumaat? Wajib tak? Tak, maka mereka tidak ada larangan jual beli hari Jumaat. Kanak-kanak tak ada larangan. Musafir tak wajib Jumaat, tak ada larangan. Okey? Yang dilarang jual beli lepas azan orang yang wajib datang solat Jumaat. Orang ni memang dia wajib datang Jumaat. Nyegi akad jual beli juga lepas azan. Apakah hukum jual belinya? Pendapat yang kuat, jual belinya sah, perbuatannya haram. Perbuatannya haram berdosa, tapi jual belinya sah. Okey? Selesai masalah.